Senarai lagu ciptaan komposer-komposer ternama dari Luncai Mas, pemuzik dan penyanyi yang berbakat. Namun apabila mendengarkan nama ini, tentu ada yang terlopong memikirkan tidak pernah mendengar pula nama kumpulan ini. Pun begitu, di kalangan kolektor kaset rock kapak hari ini, mereka amat mengenali kumpulan ini. Kerana album yang dikeluarkan mereka ini adalah antara album kategori langka yang tersangat diburu ramai. Pengeluaran terhad, album ditarik balik dari pasaran, semua itu kemungkinannya sering dilontarkan bagi mereka yang cuba memburu kaset ini kerana ia amat sukar dicari lagi hari ini. Kenapa terjadi begitu? Persoalan-persoalan tersebut akan dijawab di ulasan Rock Kapak kali ini, episod 154, kumpulan J-Bond. Sebelum kita mulakan, gua nak minta lu orang agar semuanya bermula pada tahun 1989 apabila orang kuat sebuah produksi yang baru dibina pada masa itu iaitu Luncai Mas, saudara Shahnaz Ron, telah menawarkan peluang rakaman album kepada seorang basis Singapura yang dilihatnya cukup berpotensi dan mempunyai kredibiliti tinggi. Orang itu adalah J-Bond. Mereka berdua kemudiannya mula merangka beberapa lagu ciptaan sendiri dalam persediaan album projek tersebut sambil turut dibantu oleh tenaga-tenaga kerja Luncai Mas, khususnya M. Nasir sendiri, Bob Lokman, Lolok dan Nur Bisa. Langkah seterusnya, J-Bond dan Shahnaz Ron mula mengadakan sesi uji bakat untuk mencari ahli-ahli pemuzik serta penyanyinya, di mana matlamat pencarian adalah untuk mencari pemuzik handalan serta penyanyi yang profesional. Hasil uji bakat mereka sepakat mengambil gitaris Lek Leng yang merupakan gitaris kumpulan super band heavy metal Singapura iaitu Cleopatra. Gitaris kedua Zali yang merupakan seorang cikgu gitar. Drummer Yazid yang mempunyai pukulan padat dari pengalamannya sebagai drummer kumpulan-kumpulan heavy metal di Singapura. Dan vokalis Rahman yang mempunyai gaya nyanyian yang pelbagai. Melihatkan barisan ahli-ahli ini serta pengalamannya dan juga latar belakang pencipta-pencipta lagunya, Shahnaz Ron sememangnya memandang jauhkan projek album ini sebagai sebuah projek album bagi kumpulan bertaraf super band. Disebabkan ini merupakan sebuah kumpulan ciptaan baru untuk projek album milik basis J-Bond, Shahnaz Ron menjadikan mereka menggunakan sahaja nama J-Bond sendiri sebagai nama kumpulannya. Nama yang dianggap unik dan pelik dikirakan sesuai untuk nama sebuah kumpulan. Hasil dari promosi sebagai sebuah kumpulan superband yang baru, J-Bond mendapat banyak liputan media dan menarik minat beberapa individu untuk menjayai mereka. Antara yang syarikat emas yang popular di Singapura pada masa itu, iaitu Farwell Goldsmith dan Jewellery, yang bertindak sebagai sponsor utama mereka. Malah mereka juga telah diurus dan dibiayai oleh Encik Azman Sirat, iaitu seorang pengusaha syarikat rakaman baru Highway Records. Rakaman mula dijalankan di Quad Studio Singapura pada 1990 dan akhirnya siap setelah beberapa bulan. Akhirnya album tunggal kumpulan J-Bond hinggap di pasaran pada 1991 di bawah usaha sama terbitan Highway Records dan sebuah syarikat pengedar muzik Malaysia iaitu Music Land Production. Alright, tibalah masa yang paling ditunggu-tunggu. J-Bond Mak Bond. Kaset daripada Singapura punya kumpulan yang begitu langka dan menjadi buruan ramai kolektor. Malah ada juga yang habarnya membeli kaset ini pada harga 600 hingga ke 900 ringgit. Memang dahsyat kaset ni, memang dahsyat. Sebab dia memang sangat susah nak dapat. Alhamdulillah rezeki gua dapat baru-baru ni daripada Miri Sarawak. Lamsam satu kotak besar. Tiba-tiba terselit sekali J-Bond. Dan lagi satu adalah kumpulan Zaman yang juga sangat-sangat langka dan menjadi buruan ramai. Jadi bila kita cerita pasal kumpulan-kumpulan langka kan, sebenarnya maksud dia yang dimaksudkan oleh kumpulan-kumpulan langka ni bukan sahaja kumpulan yang underrated, tapi juga kumpulan yang mana album dia sangat susah nak dapat lah. Kaset dia sangat susah nak dapat kan. Dulu gua letakkan dia orang ni dalam kategori album apa istilah tu dah lupa lah apa dulu gua panggil apa, album mitos lah lebih kurang kan. Sebab bila gua tengok album ni macam betul ke wujud album ni kan, dia macam tu sekali lah. Pasal dulu kan, dulu memang gua tak pernah tahu pasal kumpulan J-Bond ni. Contohnya kumpulan Zaman gua tak pernah tahu, April 1 gua tak pernah tahu, Capricorn gua tak pernah tahu. Memang langsung tak pernah dengar selama gua terlibat di dalam dunia rock kapak di online ni. Daripada tahun 2003 kan, gua buat website Rock Kapak, Lu Juara Rock. Lepas tu ada website Legenda Rock, Rock Cinta semua kan. Kami sentiasa berborak satu sama lain kan. Kita cerita pasal kumpulan Ababil kita tahulah, kumpulan Raja Wali kita tahu,
kumpulan GET ke, apa-apa sajalah, Hidayu ke, kan. Ni semua memang nama-nama yang antara yang selalu sebut. Tapi nama-nama macam J-Bond ni, nama macam Capricorn, nama macam April 1 tak pernah timbul langsung di dalam perbualan kami dulu, kan. Memang tak pernah timbul. Bermakna memang macam tak ada siapa tahu ataupun orang lupa akan kewujudan diorang. Jadi gua sendiri pun nampak kaset-kaset macam ni pun sekitar tahun 2020, masa zaman PKP. Masa tu pun gua telah kembali aktif lah sebagai seorang pengakib rock kapak ni. Sebab masa sebelum tu kira gua memang pencen lama lah, kan. Gua pernah cerita sebelum ni kenapa gua pencen lama. Gua fed up sikit lah, kan, sebelum tu, kan. Jadi masuk 2020 tu pasalkan PKP, kan, gua bosan. Jadi gua pun selongkar balik gobok lama gua dan minat itu timbul kembali lah. Sebelum tu sekitar tahun 2016, 2017 memang ada je nampak kadang-kadang member-member dalam Facebook yang tayang-tayang dia punya kaset-kaset rock memang, kan. Tapi gua buat tak tahu je lah, macam gua tak rasa macam gua pun nak join sekali lah, kan. Cuma tengok-tengok je lah, kadang-kadang gua share info. Salah seorang daripada diorang adalah Muhammad Noor Abbas. Muhammad Noor Abbas, kalau anda menonton video ni boleh tinggalkan di ruangan komen. Kalau lu masih ingat, pada sekitar tahun-tahun tu lah, 2015, 2016, kadang-kadang kalau lu post pasal kaset-kaset rock kapak ni, gua memang akan komen sedikit info lah kat situ, setakat apa yang gua tahulah, kan. Tapi gua nak cerita pasal nak memiliki ke kaset ni ke, ataupun nak pergi cari balik ke, memang tak ada lah time tu. Pasal memang tak terdetik langsung niat nak collect semula pada masa tu, kan. Jadi kita cuma share info apa yang kita tahu je lah. Itu je lah, okey. Dah banyak melalut. Jadi J-Bond, ya, album yang gua kategorikan dulu sebagai album misteri. Jadi sekitar tahun 2020 tu lah gua nampak ramai kolektor-kolektor. Tak ramai mana lah, dalam 3-4 orang je lah. Sebab tak ramai yang ada kaset-kaset macam ni. Dia orang tunjuk kaset-kaset macam ni. J-Bond, April 1, Capricorn, Zaman ni semua, kan. Gua pun macam tak pernah tahu siup kumpulan-kumpulan ni betul ke wujud ke semua, kan. Album dia orang ni betul ke wujud, kan. Kalau wujud kenapa langsung aku tak pernah tahu. Dia macam tu lah. Jadi untuk mereka yang nak tahu kenapa J-Bond ni boleh jadi dalam kategori kumpulan yang mungkin orang terlepas pandang ataupun orang tak pernah tahu, teruskan menonton. Gua ada ceritakan kejap lagi sebab-sebab dia. Okey. Jadi J-Bond albumnya ditebitkan oleh syarikat rakaman Highway Records, di mana syarikat ini adalah milik Azman Siraj, iaitu diorang punya manager diorang, dan juga usaha sama dengan syarikat Kasturi Music, dan edaran oleh mana tu? Edaran oleh jap. Tak ada kat sini. Maaf kalau dengar bunyi hujan kat luar tu, pasal tengah hujan. Maklumlah monsun, kan. Musicland. Ni dia punya alamat, gua terkejut, bib. Jalan Othman Road 14. Petaling Jaya. Ni belakang rumah gua je ni, kan. Kat atas sana je. Jalan Othman siut PJ Old Town. Gua nak try carilah kok gudang dia orang ni masih ada kaset-kaset ni, kan. Nak tengok lah kalau barang masih ada, kan. Kaya kalau dapat ni banyak lah. Lama orang sanggup bayar sekeping 500-600. Sekejap dia boleh jadi millionaire, bib. Okey, dia apa hal cahaya dia macam ni. Okey, alright. Jadi disebabkan edaran daripada Musicland, jadi rasanya printing juga adalah dibiayai oleh Musicland lah. Mana dia punya printing dia kat mana? Asal teruk sangat ni silau ni. Mana maklumat pasal printing dia? Selalu dia tulis kat sini. Kalau lu orang perasan, dia punya inlay dia panjang macam, kan. Sekejap. Kadang-kadang kat tepi ni lah. Kita tengok balik, sorry, kita tengok sekejap. Tak ada maklumat lah dia punya printing dia kat mana. Weisun Printing and Packaging. Singapura. Dia print kat Singapura rupanya. Okey. Okey lah, jadi kita nak cerita pasal printing ni bukan apa tau, pasal kualiti kertas dia. Kualiti kertas dia memang tak berapa best lah sebenarnya kalau pegang. Dia agak nipis. Boleh nampak nipis. Dia tak keras dan dia tak berapa licin. Dia biasa je. Dia macam kertas biasa bodoh je. Kertas macam ni kira kalau dia melekat memang habis lah. Kalau kita cuba buka balik, confirm hancur binasa lah inlay ni. Tapi tengoklah sendiri, panjang inlay dia. Jadi cover dia orang kat sini gambar line up J-Bond dengan ada gambar burung enggang kat atas tu.
Lepas tu dia punya maklumat kat sini, pengenalan dia punya sedikit sejarah dia, nama-nama ahli, cita-cita, lepas tu ada strategi, keistimewaan ahli J-Bond, main sepenuhnya sendiri, tak ada langsung pakai sessionist. Cuma keyboard je lah ada pakai sessionist pasal J-Bond tak ada keyboardist kan. Lepas tu lagu-lagu dijangka hit lah. Kalau ikutkan kumpulan ni memang sepatutnya dijangka hit lah kan. Pasal tengoklah nama-nama pencipta dia, M. Nasir ada, Shah Nazron ada kan, Lolo ada, Nur Bisa ada kan. Lepas tu kalau kita tengok kat bahagian belakang dia, ini antara yang menarik lah kan. Bahagian belakang dia dekat lirik dia ni kan, tengok publishing semua Luncai Mas bik. Luncai Mas, Luncai Mas, Luncai Mas, Luncai Mas, Luncai Mas. Nampak? Semuanya Luncai Mas publishing dia. Alamak, bunyi hujan makin kuat lah. Harap tak mengganggu video Okey, jadi kalau lu orang semua masih ingat, di tahun lewat 80-an, M. Nasir belum ada Luncai Mas lagi. Pada masa tu dia masih menggunakan nama Produksi Mata Hati ke apalah macam tu lah kan. Album Ariwatan contohnya masih menggunakan nama Produksi Mata Hati. Album seperti Ruhil Metal Child, apa lagi Medicine, semuanya masih menggunakan nama Produksi Mata Hati. Dia masuk tahun 1991, baru Luncai Mas ni mula wujud lah, menggunakan nama Luncai Mas Lian Berhad. Sebelum tu memang semua Produksi Mata Hati. Jadi kita boleh kata J-Bond ni adalah antara yang terawal lah, dan artis di bawah Luncai Mas. Bukan bawah Luncai Mas lah, publishing lagu-lagu di bawah Luncai Mas. Dan kat sini pun ada lagi lah gambar enggang, burung enggang yang berlalu. Dan juga sebenarnya kaset ni ada version lagi satu kalau lu orang nak tahu tu version apa sebenarnya, kenapa boleh ada dua version untuk cover album ni, tonton video sampai habis kan, gua ada cerita sekejap lagi. Sebenarnya version tu adalah second press, dan dia bukan dikeluarkan pada tahun yang sama 1991. Dia keluar beberapa tahun kemudiannya. Nak tahu macam mana boleh jadi macam tu, sedangkan album ni orang tak tahu pun. Album kaset ni pun silap-silap tak habis jual pun. Tapi macam mana boleh ada second pressing dia, dengan cover yang berbeza, gambar sengit kan, gambar burung enggang juga kan. Teruskan menonton. Okey, jadi kat dalam ada lagi gambar line up. Dekat latar belakangkan batu J-Bond, ahli-ahli dia pun gua dah ceritakan tadi siapa mereka. Memang bukan salah-salah ahli sebenarnya, pemuzik handalan semuanya. Okeylah, jadi disebabkan album ni tak ada copyright, dan mudah-mudahan langsung tak ada copyright, sebab dengan cerita M. Nasir sekarang ni macam malas sikit nak daftar publishing song dia. Jadi sebab tu tak adalah lagu-lagu dia di dalam Spotify, dan harap takkan ada lah sebab kalau ada memang ada copyright, dan gua tak boleh nak ulas secara letak lagu lah. Okey, jadi kaset ni disebabkan keluaran tahun 1991, of course lah dia kaset jernih dengan dia punya casing jenis petak jernih. Tak apa, buang masa, jom kita ulas sebab bunyi hujan pun dah makin menderu, nanti mengganggu pula. Alright, let's go J-Bond. Mak bong.
Album J-Bond dikeluarkan di tengah-tengah bahang rock kapak pada 1951. Dihimpit kiri kanan persaingan baik di Singapura maupun Malaysia. Maka promosi untuk memastikan album dijual itu harus. J-Bond tidak ketinggalan dalam cuba mempromosikan album mereka. Sebuah konsert besar yang telah dibiayai oleh sponsor mereka, syarikat Fawi Gold and Jewelry, telah dirancang dengan kumpulan rockers dijemput sebagai pembuka konsert tersebut di Singapura. Namun malangnya, di hari kejadian tersebut, sebuah tragedi telah menimpa. Vokalis mereka Rahman tiba-tiba tidak memunculkan diri dengan khabar ditimpa kemalangan. Disebabkan promosi untuk konsert telah diatur, maka ia tetap diteruskan juga dengan J-Bond terpaksa mengadakan persembahan secara instrumental tanpa vokal. Malah tanpa memberi apa-apa introduksi mengenai album mereka, membuatkan peluang mereka untuk mempromosikan album mereka tenggelam. Ketiadaan Rahman untuk seketika waktu membuatkan J-Bond terpaksa meneruskan aktiviti dengan menggunakan vokalis jemputan, antaranya vokalis kumpulan Flying Funeral iaitu Maman. Namun disebabkan khabar album J-Bond menjadi som-som kuku, keberadaan album mereka akhirnya ditenggelami arus masa. Tahun selanjutnya, syarikat Fawi membiayai pula untuk rakaman lagu single sepenuh Hari Raya 1952. Pada masa itu, vokalis Rahman dipanggil semula untuk menyanyikan lagu tersebut. Lagu inilah menjadi penyelamat kepada nama J-Bond yang kekal relevan di Singapura hingga hari ini, di mana radio-radio Singapura masih aktif memainkan lagu ini di setiap Hari Raya. Syarikat Musicland walaupun ada mengeluarkan semula album J-Bond dengan cover album versi berbeza pada 1954. Namun keberadaan album ini juga menjadi tanda tanya kerana kabarnya ia hanya dijual untuk pasaran Indonesia. Menjadikan ia albumnya hilang dari radar peminat rock Malaysia dan Singapura khususnya. Dengan hilangnya peluang promosi untuk album J-Bond setelah zaman kejatuhan rock kapak, Shahnaz Ron telah menguruskan semula J-Bond dengan gabungan beberapa muzik-muzik lain untuk kesinambungan projek J-Bond. Maka lahirlah pula Teacher's Pet sebagai kesinambungannya yang popular dengan lagu Warisan Wanita Terakhir yang menampilkan Maman sebagai vokalis kumpulan. Biarpun album J-Bond mungkin menjadi salah satu album yang dilupai ramai hari ini, tapi statusnya sebagai salah satu album diburu kolektor itu adalah nyata, di mana para kolektor sanggup membayar nilai yang besar demi memiliki album ini. Dan untuk J-Bond sendiri, beliau hari ini sebenarnya merupakan salah seorang orang yang cukup penting dalam industri muzik tanah air, sebagai seorang pengkarya bersama beberapa syarikat-syarikat publishing, menjadikan album Enggar yang berlalunya sebagai sebahagian sejarah khazanah industri negara.